Pernah tak anda fikir perasaan puas lepas dapat makan sedap atau bila beli barang yang dah lama kita idamkan tu sebenarnya boleh diukur? Dalam perkongsian kali ini, kita akan bedah siasat perasaan puas hati ni dari sudut pandang ekonomi. Cuba ingat balik, bila kali terakhir anda rasa betul-betul puas? Mungkin masa nikmati makanan kegemaran anda? Atau mungkin lepas siapkan satu kerja yang susah gila? Ingat balik perasaan tu. Sebenarnya kan, perasaan yang anda tengah bayangkan tu, itulah salah satu konsep paling penting dalam ilmu ekonomi. Ia bukan sekadar emosi biasa. Ahli ekonomi siap bagi nama khas dan mereka cuba untuk ukur benda ni. Okey, jadi macam mana kita nak asingkan antara jangkaan untuk rasa puas dengan perasaan puas tu sendiri? Jom kita mulakan dengan konsep yang pertama. Benda pertama yang kita kena kenal ialah utility. Cuba bayangkan ia macam markah atau skor yang kita bagi pada sesuatu barang berdasarkan potensi kepuasan yang kita rasa kita akan dapat daripadanya. Senang cerita, sebelum anda buat keputusan nak beli atau guna sesuatu, otak kita ni secara tak sedar akan buat satu pengiraan pantas. Berapa banyak kepuasan yang akan aku dapat daripada benda ni? Pengiraan jangkaan inilah yang dipanggil utility. Contoh paling senang, bayangkan anda tengah lapar gila. Lepas tu, ada sebungkus nasi lemak depan mata. Jangkaan betapa seronoknya kalau dapat makan nasi lemak tu, itulah dia utility. Tapi, benda paling penting yang kena faham ialah utility ni sangat-sangat subjektif. Bagi anda yang tengah lapar tu, utility nasi lemak mungkin 10/10. Tapi untuk kawan anda yang baru lepas makan, utility-nya mungkin 2/10 je. Ia bergantung pada setiap orang dan keadaan semasa. Okey, jadi kita dah tahu utility ni adalah jangkaan. Tapi, apa jadi selepas kita makan nasi lemak tu? Kat sinilah kita masuk konsep kedua, iaitu kepuasan itu sendiri. Kepuasan atau satisfaction ni bukan lagi jangkaan. Ia adalah ganjaran emosi yang kita betul-betul rasa. Itulah detik bila kita cakap, leganya lepas hajat kita tercapai. Bayangkanlah hari tengah panas terik, lepas tu anda dapat makan aiskrim. Rasa sejuk dan manis yang lalu kat tekak masa tu, itulah dia kepuasan yang sebenar. Perasaan tu sendiri. Jadi, nak bezakan senang ke? Fikirkan utility ni macam ramalan cuaca tentang kebahagiaan, manakala kepuasan pula adalah cuaca sebenar yang anda alami pada masa tu. Satu tu teori, satu lagi realiti. Sekarang, jom kita letakkan dua-dua konsep ni sebelah menyebelah. Baru kita nampak jelas kat mana bezanya. Okey, nampak kan? Utility ni lebih kepada satu alat analisis. Ia adalah jangkaan sebelum kita bertindak. Manakala kepuasan pula adalah pengalaman emosi. Ia adalah hasil selepas kita bertindak. Fikirkan je macam ni, sebelum dan selepas. Jadi, apa mesej utama yang kita boleh ambil dari semua ni? Apa kaitan antara dua benda ni sebenarnya? Sebenarnya, kaitan antara utility dengan kepuasan ni sangat logik dan straightforward. Hubungannya secara langsung. Logiknya, lagi tinggi jangkaan kepuasan, iaitu utility, yang anda letak pada sesuatu, lagi besar kemungkinan anda akan dapat kepuasan yang tinggi. Kalau utility tinggi, selalunya kepuasan pun tinggi dan sebaliknya. Jom kita tengok proses penuh guna contoh paling asas. Mula-mula anda rasa dahaga. Ini adalah keperluan. Lepas tu, anda nampak segelas air. Air itu menawarkan penyelesaian kan? Itulah utility yang ditawarkan. Dan akhirnya, anda minum air itu dan rasa lega. Inilah dia kepuasan. Ia satu kitaran lengkap dari keperluan, kejangkaan dan akhirnya ke hasil. Jadi, kalau ada satu je benda yang anda perlu ingat yang ini. Utility adalah idea tentang kepuasan yang ada dalam kepala kita sebelum kita buat pilihan, manakala kepuasan adalah perasaan sebenar dalam hati kita lepas pilihan tu dibuat. Okey, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Cuba fikir, adakah harga sesuatu barang tu boleh ubah utility atau jangkaan kepuasan anda terhadapnya? Fikir-fikirkan.